Bertemu dalam 1 minit inspirasi Ramadan Sarjana. Ada beberapa peristiwa yang penting dalam sejarah Islam yang berlaku di bulan Ramadan. Di antara peristiwa tersebut adalah bulan diturunkan Al-Quran. Para pakar tafsir dan hadis merikutkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitab dan suhuf, iaitu kitab kecil selain Zabur, Injil, Taurat dan Al-Quran kepada para rasul terdahulu pada bulan Ramadan. 2. Peristiwa Perang Badar. Pada hari Jumaat 2 Ramadan pada tahun 2 Hijrah berlakunya perang pertama dalam sejarah Islam yang dikenali sebagai Perang Badar. Tentera Islam seramai 313 orang berhadapan dengan 1000 orang tentera musyrikin Mekah yang lengkap bersenjata. Tentera Islam memenangi pertempuran dengan 70 tentera musyrikin terbunuh, 70 lagi ditawan manakala bakinya melarikan diri. Sekian perkongsian saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.